Namaku Irham. Ku sedar aku tidak dapat hidup lama. Jadi, aku mengambil keputusan untuk mencari kawan lamaku, Ramesh. Sudah ramai orang yang kutanya, namun tiada sesiapa pun yang tahu. Perkataannya sama dijawab oleh mereka. Tak kenal, tak pernah jumpalah. Itu, ini, sama macam makcik ni. Tak kenal dia. Oh, okey, tak apa. Terima kasih. Sama. Sudah 3 hari aku mencari Ramesh. Nampaknya usaha aku sia-sia je, dan aku hampir berputus asa. Ibu aku selalu berpesan yang kejayaan datang dengan ikhtiar dan tawakal. Aku selalu berdoa yang aku berjumpa dengan Ramesh secepatnya mungkin sebelum aku pergi. Tadi Uci, kenal ni Uci? Tak pernah nampak. Terima kasih. Sudah genap seminggu aku mencari Ramesh, dan akhirnya aku selangkah lagi untuk bertemu dengan Ramesh. Keajaiban akhirnya terjadi. Kalau okey aku jalan tegak aja ni. Kawan saya bang, nama ni gambar dia bang. Yang mana? Yang ni bang. Abang pernah jumpa dia bang? Ini Ramesh kan? Kalau tak silap saya, rumah dia dekat-dekat je. Bang, kalau ada macam tu, boleh saya minta alamat rumah kawan saya tu bang? Boleh. Sekejap bang, saya ambil saya punya. Okay. Abang boleh. Bang, terima kasih bang. Assalamualaikum. Hari ini hari yang ke-8. Aku begitu tidak sabar berjumpa dengan Ramesh. Segala pengorbanan aku berakhir dengan Ramesh. Siapa kau? Akulah ni, kawan lama kau, Irham. Irham? Ya. Aku dan Ramesh ibarat utara dan selatan. Selagi bertemu, tidak akan terpisah. Selalu aku menang berbanding dengan kau. Ingat tak? Betul ke? Dah lupa ke? Aku tak lupalah. Kalau kau nak bukti, jom. Sekarang juga kita pergi rumah tadi. Jom. Jomlah. Sini kita mula. Boleh. Sekejap. Tak baik. Sekejap. Okey. Sering tu kalau. Mu cakap baik sikit. Isan. 1, 2, 3. We're now reporting live from the National Olympic Stadium of Tokyo, Japan. Ramesh Kumar has just become Malaysia's first ever gold medalist. The 23-year-old lad won gold in the men's 100 meters sprint and created a new world record time of 9.47 seconds. Ramesh, kau rasa nanti besar kau nak jadi apa? Aku nak jadi orang Malaysia yang pertama untuk memenangi pingat emas di Sukan Olimpik. Olimpik?